Oh, satu lagi sebab semalam aku nak tengok K-Click tu. Oh, patah kau pergi ke? Tu aku sampai habis tu. K-Click memang mengambil kenaman kenangan zaman sekolah tu. Sebab masa K-Click hit kita sekolah lagi tu tu. Masa tu memang full of K-Click bro. Ya. Yang kita masuk college. Aku masa tu kan kat college. Tak boleh je. Oh, maybe lagu Mimpi tu kot. Mimpi lah. Start, Ni masa yang lagu start yang kita kenal tu lah. Apa nama? K-Click tu. sebab aku ingat lagi masa last time aku ulang. Tak, kita kenal ni. Siapa nama ni rapper? MK. MK. Ni Sini buat sini. ni lagu ni gila bosku kan. Awet lu DM dekat Masa tu aku tu biasa aku mengira dekat dalam kita. Yeah. Sebab last time aku tengok K-Click 2018 tu. Lepas tu semalam aku tengok balik aku macam, weh dah besar je diorang Macam MK dulu kan. Tapi sekarang Alhamdulillah dah hijrah hak. Dia sabar kan? Sabar. Semua sabar. Apa ni bukan K tu culture Kinabalu Malaysia tu. lah. K Kinabalu. Oh ya. Semua sabar. Mr. Kinabalu. Habis MK. Lepas tu lepas tu Mike Kinabalu tak silap aku. Kinabalu. Betul gampang. Ya. apa dia? MK tu. Mak Kinabalu Mak Aku tak sure tapi dia something about apa MK. Aku tak tahu. Tapi dia Sama something kucing. Kucing Sarawak tu. Mike kucing. Tu rapper lain tu. Tunggu lah kalau ada rapper orang Sarawak je rapper. MK apa lah kau memang Orang tahu tahu lah. Tapi tak silap aku memang Kinabalu Click. Oh ya. Habis kau ingat apa? Kuitiau. Tak ada, aku ingat lain. Aku ingat klik je lah. K tu klik. Klik. Pas yang K-Click aku tanya ahli dia. Masa aku jumpa backstage, korang klik ni kan? Klik or klik? Kau je Lepas tu semua klik. Klik. Oh,